Bob, kau tahu tak? Ha. Ada tukang masak restoran Pak Jabir tu. Ha? Dia kantoi tau, songlap daging wagyu. Diganti dengan daging waklu 2 tahun lepas. 2 tahun lepas tau. Bukan 2 jam, bukan 2 hari, bukan 2 minggu, bukan 2 bulan. Tapi 2 tahun lepas, Bob. Tahu Bang Din. Habis tu Pak Jabir dah report polis ke? Dah tangkap ke yang curi tu? Belum lagi. Belum. Tapi Pak Jabir dah tahu katanya siapa yang buat. Oh, macam mana dia boleh tahu? Kau kenal Jaya tak, Jaya? Anak Jaya. Uncle Maniam yang pernah kerja dengan CIA tu. Oh, Jaya Mani. Okey. Dia suruh Jaya buat siasatan. Tapi kan Bang Din, kalau dia dah tahu, kenapa dia tak report polis? Itulah. Kenapa dia tak bagi tahu dekat orang kampung, tak war-warkan kat orang kampung? Orang kampung dah 2 tahun dah tertipu tau. Daging wagyu dah berkilo-kilo entah ke mana hilang. Itulah. Pelanggan dah kena tipu makan daging waklu. Tapi orang yang songlap wagyu tu, kita tak tahu siapa. Masih kat dapur dia ke? Bandit. Dah kena tukar, kita tak tahu. Dengar-dengar si Mail, ketua tukang masak dia tu, dah kena tukar dah 2 tahun lepas. Masa kecoh curi wagyu tu. Ingat tak? Itulah dia kan. Macam pelik. Pelik juga lah. Dia ganti si Mail tu macam tu je. Betul dah. Lepas tu tak report polis pun. Tunjuklah bukti-bukti yang Jaya kerja CIA tu jumpa, betul tak? Itulah dia tak tahulah apa muslihat Pak Jabir sekarang ni. Dia pun tak faham. Pak Jabir ada kata Ha. itu adalah strategi penstrukturan semula menu. Katanya kalau kita kecoh-kecoh bagi tahu satu kampung siapa penyamun daging tu, nanti pelanggan tak sudi lagi datang makan steak wagyu kat kedai dia. Dia kata macam tu. Dia takut hilang keyakinan pelanggan. Katanya lah. Jap. Logik apa macam tu, Bang Din? Kalau tak ledakan, lagilah orang kampung takut nak datang makan kedai dia. Walaupun dah tukar si Mail tu, mungkin bukan Mail punya kerja, mungkin penyamun tu ada lagi dalam restoran dia. Lepas ni dia rembat beras basmati ganti dengan beras mati. Kita mana tahu. Betul tak? Macam-macam lagi dia boleh rembat. Bola pun dia boleh rembat. Pandai pula. Tapi Pak Jabir kata lagi, dia kata tak apa. Dia nak rahsiakan dulu hasil siasatan kes curi ni. Weh, 2 tahun kot Bang Din. Apa agaknya tujuan dia simpan 2 tahun Dia cakap dia nak bagi masa untuk emosi pelanggan yang trauma tu stabil lah. Dia kata kan. Okey, Lepas faham. tu tiba-tiba petang tadi Pak Jabir hantar WhatsApp dekat grup taman, dekat grup kampung. Dia kata minggu depan dia nak umumkan laporan kes curi daging tu. Oh, baguslah macam tu. Orang kampung dah tertunggu-tunggu ni. Bagus tu korang kau. Kau tahu tak kenapa dia nak umumkan minggu depan? Kau tahu tak? Kau tak ada idea? Kenapa? Sebab ada pemilihan pengurusi Persatuan Penjaja Kampung Pisang Sebatang kat Ya. 2 tahun dia peram kes tu buat tebusan. Kau tahu tak? Agaknya lah. Kan ini aku agak je lah, bukan aku tuduh. Mungkin dia dah bisik dekat penyamun tu, kalau kau nak selamat, tak nak masuk lakap, minggu depan masa aku berucap, masuk bakul angkat sendiri, promosikan diri aku, kau kena berdiri atas kerusi, tepuk tangan kuat-kuat, paling kuat, puji aku paling layak jadi pengurusi. Lepas tu kau buatlah backflip sekali daripada atas kerusi tu. Kalau tak, aku buka hasil siasatan lagi. Okey, maknanya nanti siapa paling menggeletis sokong Pak Jabir, dia lah penyamun tu, betul tak? Betul. Juga macam tu kan. Tahu. Tapi Bandin, ada penganalisis cakap kalau hasil siasatan dedah awal, takut orang panik, takut orang hilang kepercayaan, kena stabil dulu baru dedah. Jap. Bob, ni logik planet mana kau pakai ni, Bob? Apa? Aku bagi contoh. Kalau kau simpan duit dekat tabung haji, lepas tu tiba-tiba duit tabung haji lesap banyak. Tabung haji. Kerajaan pun dah buat siasatan. Kau prefer yang mana? Dedah siasatan time tu juga ke ataupun simpan lama-lama? Jap. Fikir guna otak pendeposit, otak rakyat. Jangan fikir guna otak ahli politik. Kalau saya pelanggan tabung haji lah, Bandin. Saya nak tahu sekarang juga. Bukan lagi 3 tahun ke 2 tahun exactly. ke. Cepat dedahkan, cepat hukum bersalah. Barulah saya boleh tenang dan ada kepercayaan pasal penyonglap dah kena tangkap. Kalau dibiarkan pendeposit ternganga lama-lama, tak ada maklumat, kau simpan maklumat tu, itu lagi menakutkan orang. Betul tak? Tak kiralah kau dah rombak pengurusan ke apa ke, penyamun tu bukan buat kerja seorang-seorang. Mungkin ada sisa-sisa penyamun yang tak kena rombak, kita mana tahu, betul? Bang, jangan lama-lama sangat cerita tabung haji boleh bang. Seram bang. Kita balik cerita restoran Pak Jabir bang. Seram bang. Seram apanya? Relax lah. Aku bukan takutkan rakyat. Aku risau orang yang ke atas tu je takut. Okeylah.
kita berbaiklah pada cerita kita Okay. Sekarang ni tak payah dedah pun kan. Pelanggan tetap Pak Jabit semua dah pakat lari dah. Hari-hari aku tengok orang bungkus makanan kat kedai sebelah je. Oh, ya ke? Restoran Pak Jabit ni yang datang siapa? Yang datang ni cuma orang yang salah kedai dengan penganalisis makanan je. Tapi Pak Jabit cakap pelanggan masih ramai kan? Tapi tong gas kedai dia dari tukar 5 biji seminggu jadi sebiji je seminggu. Apa tahulah aku yang hantar gas restoran dia. Itu maknanya apa, bang? Itu maknanya silent bleeding. Silent bleeding. Macam tabung haji. Ramai orang keluarkan deposit. Tabung haji lagi tu, bang. Slow sikit, bang. Auto terkeluar. Okay. Dah tak ramai dah orang datang restoran Pak Jabit. Orang kampung sekarang ni bukan bodoh, Bob. Betul tu, bang. Pelanggan makin kurang, tapi penyamun-penyamun yang buat projek Songlap Wagyu dulu tu entah-entah tengah hayun kayu kau dengan Pak Jabit. Kita tak tahu. Betul tak? Ataupun dia orang tengah bersihkan tempat simpan daging curi tu. Lepas tu tengah standby cari lawyer bagus-bagus kan kalau kena tuduh nanti. Paling teruk pun standby lagi ke overseas lah, pergi Turki ke mana kan. 2 tahun tu macam-macam boleh buat nak selamatkan diri kan, Bandin? Betul tak? Betul. Itu sangatlah tepat. Sebab tu aku cakap, kalau aku jadi penyamun tu, aku sempat bersihkan nama aku tau. Selama 2 tahun ni. Sempat aku padam WhatsApp deal orang beli wagyu curi tu daripada aku. Sempat aku transfer duit curi tu pergi akaun bini muda aku dekat Naratiwat. Sempat aku upah peguam paling mahal daripada Sepanyol siap-siap. 3 tahun tu kalau mengandung dapat anak dah lepas fasa cerai susu dah, Bob. Betul juga Ni macam bagi penyamun tu masa nak packing baju masuk luggage pula. Betul tak? Itulah dia tahu tak apa. Kan? Walaupun pelanggan dah tak ramai, Pak Jabit cakap sekarang bisnes dia maju. Dah tak ada kes curi-curi daging lagi. Memanglah pasal duit restoran dia tu dia buat main forex. Bukan pasal orang datang makan kedai dia. Lah ya ke? Kira objektif asal nak bagi orang kampung rasa daging wagyu tu dah ke laut lah ya? Ya, betul. Objektif asal dia dah tak ada. Tu silap-silap tabung haji tu yang kata kukuh stabil tu. Lama-lama pun hilang objektif asal dia nak mudahkan rakyat pergi haji kalau ramai orang dah keluarkan duit. Bang. Betul tak? Bang. Tabung haji tu caranya. Pak Jabit punya kedai Ya, tu. Pak Jabit.